setiap item. Jadi kita cuba isi. Okey, jangan ada langkau subjek yang kosong. Jadi kena perlu isi mengikut apa susunan yang kita buat pilihan. Jadi tadi saya dah skip bahagian ni. Saya cuba janakan semula untuk supaya dia akan keluar mengikut urutan. Jadi maksudnya ERP cikgu mesti disusun dan mesti penuhkan SKSP tanpa ada skip di antara setiap subjek itu pengisian dia. Okey, tersalin. Okey, kemudian kita buka ChatGPT. Kita paste balik. Enter. Kemudian kita tunggu. Okey, ChatGPT akan janakan untuk 4 subjek mengikut objektif dan juga langkah-langkah dia. Okay, kalau tuan-tuan lihat sini, dia akan jana RPH1, RPH2, bahasa Cina, RPH3. Untuk di sini tuan-tuan tak semestinya ikut apa yang dicadangkan oleh ChatGPT. Tuan-tuan boleh edit, boleh buang. Ini hanya sebagai mungkin cadangan atau panduan untuk cikgu memudahkan kerja cikgu. Untuk kalau dia sesuai, cikgu boleh teruskan, boleh ambil, dan kalau tak sesuai, cikgu edit sahaja. Okey, jadi untuk ini kita memudahkan guru-guru untuk membuat. Kita copy, kemudian kita paste sahaja di ruangan sini dan import ke dalam sheet yang tertera. Dia akan import, kemudian export, kemudian tuan-tuan akan dapat lihat step by step. daripada BI sudah ada objective activity, bahasa Cina pun ada objective activity, kemudian bahasa Tamil pun ada, dan kemudian Jawi pun ada. Tuan-tuan dapat lihat lah, dia akan jana secara automatik. Okey, jadi itulah kemudahan yang dapat saya sediakan buat masa sekarang. Okey, jadi jika ada segala masalah, cikgu-cikgu boleh bertanya terus kepada saya cara penggunaan.